dia tak sama. Alam penyitaan serba-serbi indah, alam percintaan serba-serbi indah, everything is perfect, sempurna, semuanya sempurna. Tapi bila masuk alam perkahwinan, kadang-kadang alam yang sempurna itu kadang-kadang tak menjadi. Kalau alam perkahwinan, alam percintaan, bijak semua pun tak mati kan, tak selesai. Tapi masuk alam perkahwinan, kadang-kadang tak sempat kesan mati tu semua. Itu contoh masuk dia kadang-kadang berlaku macam tu. Sebab kita kena ingat, tidak ada siapa pun yang sempurna dalam dunia ini. Termasuk Ustaz cakap pun, dia tidak ada sempurna. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni masing-masing ada kelemahan, masing-masing ada kekurangan. Kita masuk alam perkahwinan, kita kena ingat tidak ada siapa yang sempurna. Jadi kita kena ingat bahawa kita tujuan kita berkahwin adalah untuk saling kita melengkapi kekurangan kelemahan masing-masing. Kalau ada persamaan, cari persamaan. Kalau tidak, baju dah sama dah ini kan color kan, coklat muda seperti ini kata kan, sama color dah, itu kita persamaan dia lah. Kalau ada persamaan kita hargai. Kalau ada perbezaan, sudah tentu ada perbezaan. Badan kita, fizikal kita pun dah tak sama, laki perempuan apatah lagi perasaan. Perasaan laki perempuan memang berbeza kan? Perempuan dia kalau buat satu benda, dia fokus semua, baik benda kecil, baik benda besar, semua dia fokus. Kalau lelaki ni dia fokus benda besar, lelaki dia buat besar, dia fokus benda terpenting. Tapi perempuan dia semua dia fokus. Itu maksud dia, baik kecil, baik besar, perempuan dia hambung semua. Itu biasa. Sebab tu perempuan bila dia buat satu benda, dalam satu masa tu dia, kalau dia buat dalam satu masa dia boleh buat banyak benda. Lelaki tak. Contohnya lelaki kalau suami nak tengok TV, suami isteri suruh dipakai, ada sudah pakai lipatnya supaya dia tengok TV fokus. Tu tak ada lagi. Tak boleh buat banyak benda satu masa. Perempuan tak. Perempuan sambil goreng ikan, sambil masak nasi, sambil dukung cucu, dukung anak, sambil tengok apa layan TikTok dan sebagainya, semua dia boleh buat dalam satu masa. Itu perempuan kelebihan. Itu kelebihan, kelemahan dan sebagainya yang kita kena alamikan. Watak-watak kita ni berbeza. Contoh yang paling jelas lah, laki-laki ni kadang-kadang dia hanya fokus benda besar, benda kecil-kecil dia tak kisah pun. Apa contoh? Contohnya hari ini berapa bulan ni? Berapa bulan ni satu bulan? Tahun 13, 12, 2026 tak ingat tarikh tu. Berarti dia dah lagi semua. Faham? Kadang-kadang lelaki dah tukar. Jadi berseri, hari ini berseri kan? Kalau dia tak pasal. Dia berseri kan? Banyak. Sebaiknya. Bahaya tu. Maksud dia 12 minit tak wish lagi, alamat di luar alamat pada dia contoh. Maksudnya kena ingat paling penting tarikh itu berseri ke anniversary ke bagi perempuan sangat penting. Kalau tak ingat, tak ada maaf.